Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Di manakah Kasura? Macam slow saja. Sekali lagi. Kasura. Okey, ingat tagline tu. Ini sebab jerit nak hadiah ke nak menanti perasmian penutup ni? Mana satu ni? Hadiah. Oh, bukan untuk majlis perasmian. Okey, kita baliklah. Oh, tak. Baik. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang ke majlis perasmian penutup Kasura 2025 yang akan berlangsung sebentar saja lagi, Kati. Betul. So, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sekitar tapak Karnival Kasura ni, kami mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk datang berdekatan dengan kami. Dekat dengan kami. Bukan sebelah lah. Bukan sebelah tapi dekat sikit. Dekat iaitu sikit. di bawah Makiten ini. Penuhkan kerusi-kerusi yang ada. Kalau boleh kita tak nak tengok kerusi kosong. Sebab kalau saya tengok kerusi kosong, sekejap lagi saya buat lagi sekali. Tengok bawah kerusi anda. Tak payah. Dia orang dah tak makan dah. Tadi dah tahu dah triknya. Okey. Baik. Kati, hari ini adalah acara kemuncak bagi Kasura 2025. Sebelum tu kita sebenarnya sedih sikit lah sebab 3 hari dah kita bersama mereka ni, Kati. 3 hari dah bersama, tetapi saya yakin kita akan kembali lagi dalam edisi Kasura yang seterusnya. InsyaAllah, amin. Baiklah, Kati, kita nak ucapkan sekali lagi tahniah dan syabas serta berikan tepukan yang paling gemuruh anda semua kerana berikan satu sokongan yang sangat-sangat padu untuk Kasura 2025 ni, Kati. Memang hebat. Memang tak ada orang ke tepuk tangan? Okey. Bagus. Sebab baiklah, mereka menunjukkan semangat kesukanan yang sangat baik, Kati. Betul. Baik, untuk menaikkan semangat anda, saya rasa Amirul patut kita bagi cabutan bertuah. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Tengok. Baik. Kita dah bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini apa yang ada dekat belakang kita, itu yang kita akan bagi. Kita tak nak bawa balik lah. Kita nak habiskan semua. Betul. Kami tak nak bawa balik hadiah. Kami nak bagi hadiah tu semua untuk anda semua. Jadi, untuk itu kita akan teruskan beberapa cabutan. Nak berapa? Kejap lagi kita tengok. Kita akan beberapa cabutan. Kita mulakan dengan cabutan yang pertama. Semua okey? Semua ready? Okey. Oh, tak nak? Tak nak, tak apa. Tak, dia sebenarnya macam saya cakap, dia bukan tak nak, Kati. Dia boleh, kalau boleh dia cakap, janganlah bagi aku. Sebab aku nak yang grand. Contoh. Okey. Tak apa. Apa pun kita nak bagi hadiah. Jadi, cabutan yang pertama. Go.